Pada kes ni seorang telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa zawil arham. Zawil arham iaitu ibnu bintin, cucu lelaki daripada anak perempuannya. Anak lelaki kepada anak perempuannya, cucu lah. Yang kedua ibnu syaqiqatin, iaitu anak lelaki kepada adik-beradik perempuannya yang seibu sebapa atau syaqiqah, ataupun keponakan lelaki daripada adik-beradik perempuan. Yang ketiga ibnu ukhtin li abin, anak lelaki kepada adik-beradik perempuannya yang sebapa, keponakan daripada adik-beradiknya perempuan yang sebapa. Dan yang keempat ibnu ukhtin li ummin, adik-beradik anak lelaki daripada adik-beradik perempuan seibu, keponakan daripada adik-beradik perempuan seibu. Jadi zawil arham, pada asalnya zawil arham ni adalah pusaka, namun apabila tiada waris atau ahli fardu yang tinggal, maka mereka berhak juga dapat apabila baitul mal ghairu muntazim, maka akan berlaku tanzil lah. Setiap zawil arham akan menempati posisi mudlabih, orang yang menjadi perantaraan, orang yang jadi perantaraan antara zawil arham dan si mati. Jadi pertama, cucu lelaki daripada anak perempuan si mati akan menempati tempat ibunya. So ibunya lah menjadi perantaraan dia dengan si mati, maka cucunya akan menempati ibunya, iaitu anak perempuan bagi si mati. Jadi seolah-olah si mati ni dia meninggalkan, seolah-olah lah kita berlaku tanzil, maka si mati ni dia meninggalkan 4 orang ni, bintun, syaqiqatun, ukhtun li abin dan ukhtun li ummin. Seolah-olah, sebab masing-masing menempati posisi mudlabih, orang menjadi banteraan antara mereka dengan si mati. Maka bintun akan mendapat 1/2. Si mati, bila seorang mati, kalau dia meninggalkan seorang anak perempuan, maka falahan nisfu, kan dalam Al-Quran sebut, maka bagi mereka, untuk mereka 1/2. Dan syaqiqah dia akan dapat asobah. Ini asobah ma'al ghairi, berlaku asobah ma'al ghairi apabila terhimpun beberapa perempuan. Jadi ini dalam bab asobah ma'al ghairi lah, ada hadisnya. Jadi syaqiqah akan dapat asobah. Apabila syaqiqah dapat asobah, maka automatik yang dua ni terhalang, tidak dapat apa-apa. Jadi asal masalah ialah 2. Ibnu bintin dapat 1/2, ibnu syaqiqah dapat 1/2 juga. Selesai masalah.